Hai, nama saya Nur Idham bin Nur Hisham. So, aktiviti saya hari ni, saya akan berjogging. After saya jogging, saya akan skipping and main bag sikit-sikit. After main bag, saya akan backward dengan my coach lah. Jangan gila ni. Gila dulu dia nak buat kerja ni. Kita lari nampak lah berkumpulan, betul tak? Ha? Nampak lah by group, right? Okay. Kalau lari sini 5 km. Satu sini jauh. Boleh tak? Sebab pagi tu dah buat dah 10. Apa sengok? Freestyle, boxing first. Lain, masuk. Lain Rizal dengan... Okey, masuk tak? Tadi pergi buat malam checklist list computer student. Habis hilang. Semua hilang. Kau dah balik semua? Tahu lah. Ada tapi yang tak aktifnya. Tak aktif. Tadi daripada pukul 9 sampai pukul 10 sampai pukul 2 buat benda tu. Bang, ya jumpa mungkin abang TikTok tu. Abang komen ni 61 Kau orang 61 main 63. Habis tu gemuk. Ada air tu. Air kuning habis dah, coach. Coach, air kuning habis tak? Okey, dah lain dulu. Bye-bye. Tak power apa tak pilih, betul? 3, 2, 1, go. Masuk. On. Kick down. On. Depan. Left kick. On. Right kick. Double. 4. On. Upay. Oi. Oi. Ni. Double. Kick. Double. On. Nak split, okey? Dan kuala. Okey, kalau tak split kita balik. Okey, faham? Tengah faham? Lepas ni kau ready, after ready kau dah sparring lah.
Boleh hook kick. Bam, bam, bam. Okay lah. Boleh. Oh boy. So hari ni Idham rasa okay, so far so good sebab ada partner sparring and ramai fighter juga yang fair untuk next fight. So diorang pun train hard. So saya join diorang sekali lah. So biasanya coach kami akan bagi training berbeza sebab contoh pagi kita orang akan training strength or conditioning, petang pada cardio, and malam so teknik. Yang bagi dah motivasi my family lah sebab my father pun bekas fighter boxing ATN and my mom sentiasa bagi support and dah kalah ke dah menang sentiasa support. Untuk fight dengan atlet Indonesia tu Idham memang sekarang ni dah 80%, tapi insyaAllah dah sampai masanya untuk fight and Idham yakin dah akan 100% ready.